الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم بالخير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمتين صلاة دائمتين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بعث الرسل لبيان شرائع الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المكرم بالقرآن المعجزة وبالسنن المستنيرة وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين وتابعيهم أجمعين. Sebenarnya telah bersabda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Yang artinya kira-kira dimuliakan oleh Allah manusia yang mendengar buah tuturku, kemudian diingat dan dibayarkannya sebagaimana didengar dan dihafazkannya. Oleh demikian dan kerana berkhidmat kepada bangsa aku Melayu, berusahalah aku mengutip dan mengarang kitab ini di dalam bahasa Melayu, sekalipun aku bukan orang yang pintar dalam perkara yang demikian. Tetapi aku berfikir capaian aku tidak akan berlebih daripada panjang tangan, dan seruan tidak akan bertambah daripada jauh suara. Sebab itu tiadalah yang menjadi halangan bagiku buat meneruskannya sekadar pendapatku. Istimewa pula aku yakin bahawa saudara-saudara yang bijaksana tidak akan lupa dan lalai buat menegur dan memperelok kesalahanku. Karangan ini aku namakan dengan hadis 40 kerana bersetuju dengan kandungannya. Wassalam, Asbiran Yaakob, Pulau Pinang, 22 Oktober 1929. Ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Muslimin muslimat tuan-tuan mulia, pertama kali marilah sama-sama kita rafat syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala limpahan yang telah Allah ta'ala berikan kepada kita sekalian. Syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala di atas nikmat Islam, dan diperteguhkan Islam kita dengan adanya iman. Di samping Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan kita dengan taqwa.
Inna akramakum indallahi atqakum. Soalnya orang yang paling tinggi kedudukan, orang yang paling mulia sekali di sisi Allah, atqakum, iaitulah orang yang paling tinggi ketakwaan daripada kalangan kamu sekalian. Kedudukan kita di sisi Allah bukan kerana bangsa ataupun bakal keturunan. Kedudukan kita di sisi Allah bukan kerana pakat darjat. Begitulah juga bukan kerana jasad tegap ataupun lemah ataupun kuat. Kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan juga daripada harta kekayaan. Kedudukan kita di sisi Allah bukanlah daripada apa-apa yang Allah Taala jadikan pada diri kita, melainkan sifat takwa kita pada Allah. Takwa ni besar tuan-tuan. Besar tak besar sehinggalah mana menjadi salah satu daripada rukun khutbah Jumaat. Sahnya salat Jumaat antaranya berkaitan dengan sahnya khutbah, dan sah pula khutbah Jumaat berkaitan dengan rukun. Daripada rukun khutbah Jumaat, satunya wasiyatut taqwa. Mula-mula sekali rukun khutbah ni hamdalah, lafaz alhamdulillah. Yang kedua wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu selawat pada Nabi. Yang ketiga membaca satu potong ayat daripada Al-Quran sekurang-kurangnya yang boleh memberi makna penuh. Yang keempat wasiyatut taqwa, iaitulah wasiat takwa, sebagaimana kata khatib, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Manakala yang kelima, doa bagi orang mukminin mukminat di dalam khutbah yang kedua. Ni 5 daripada rukun khutbah. Kita makmum ni tuan-tuan wajib kena tahu tu. Tambah-tambah pula kalau kita ni termasuk daripada salah seorang yang dihitung di dalam 40 orang bilangan ahli Jumaat. Kenapa? Kerana dia berkait dengan sah batal Jumaat. Kalau pakat tak ambil berat belaka, pakat tak tahu belaka, takdirnya tu imam ni tinggal salah satu daripada rukun khutbah, maka hari Jumaat, sembahyang Jumaat tersebut tidak sah. Ini kita ahli Jumaat kena tahu daripada rukun-rukun khutbah tersebut. Apa makna ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah? Apa makna takwa ni tuan-tuan? Imam Ghazali dia sebut takwa ni ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahihi zahiran wa batina ma'a istish'ari ta'zim wal haibah wal khasyati lillahi azza wa jalla. Maksudnya takwa ni, apabila kita mengaku saja kita seorang yang bertakwa, maka 5 perkara yang disebut oleh Imam Ghazali saat ni kena ada pada kita. Pertama, ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala, suatu ibarat melakukan segala apa jua yang telah disuruh oleh Allah. Maka suruhan Allah Ta'ala bagi kepada kita ni 2 bentuk. Satu bentuk wajibat, yang kedua bentuk masnunat, benda hak wajib dan juga benda hak sunat. Wajtinabu nawahihi zahiran wa batina, takwa juga membawa arti meninggalkan segala tegahan daripada Allah Ta'ala, sama ada tegahan tersebut daripada perkara-perkara yang zahir ataupun perkara yang batin. Maka kata ulama, Allah Ta'ala tegah kita ni juga 2 perkara. Pertama mahrumat, yang kedua makruhat. Pertama tegahan daripada melakukan perkara-perkara yang haram, manakala yang kedua pula tegahan daripada melakukan perkara-perkara yang makruh. Zahiran wa batina, sama ada perkara-perkara zahir ataupun perkara-perkara batin. Mana perkara zahir? Iaitulah kelakuan daripada panca indera kita. Mata, telinga, mulut, kaki, tangan kena jaga belaka. Mana pula tegahan batin? Iaitulah sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat jahat yang ada pada hati kita. Dendam, riak, hasad, ujub, sum'ah, bakhil dan seumpama dengannya.
Dua. Yang ketiga, maksud takwa ni ma'a istish'ari ta'zim. Tak dapat tidak kita kena melihat keagungan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar berasa Allah Ta'ala ni maha agung, tuan-tuan. Kalau setakat buat ibadat tinggal maksiat tapi tak mari berasa dalam hati kita keagungan Allah Ta'ala, tidaklah dikatakan jeliga takwa yang ada pada diri kita. Kata Maulana Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala, untuk merasai kehebatan, untuk merasai keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala ni, kita kena halakan panca indera kita ke arahnya. Nak suruh biar berasa pengagungan kita pada Allah, kita kena halakan segala panca indera ni kepada dia. Sebab tu Nabi SAW ajar kepada kita, apabila menerima sesuatu nikmat, maka ucaplah Alhamdulillah. Apabila diuji dengan sesuatu ujian, sama ada kesakitan ataupun kematian, maka ucaplah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila takjub dengan sesuatu perkara, maka ucaplah Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, ataupun la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ni kaedah Nabi ajar. Supaya apa? Supaya apa yang kita lafaz, hak mana telinga kita dengar, hak mana mata kita lihat ni, kebergantungan kita, pujian kita tertentu pada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ni nak makan nasi pun tak baca bismillah, dawa kenyat pun tak ucap Alhamdulillah. Lepas mari nak berasa keagungan Allah Ta'ala kat mana, tuan-tuan? Nak tidur pun tak baca doa tidur, bangun tidur pun tak keluar Alhamdulillahilladzi ahyana sampai kepada habis doa. Kok mana kita nak berasa keagungan yang ada pada Allah Ta'ala? Sedangkan merasai keagungan yang ada pada Allah ni salah satu daripada cabai takwa, kata Imam Ghazali. Yang keempat, wal haibah. Tak dapat tidak kita kena melihat kehebatan Allah Ta'ala. Kena melihat kehebatan Allah Ta'ala. Kata Maulana Zakaria Al-Kandahlawi lagi, kalau nak melihat kehebatan Allah Ta'ala ni, kita kena banyak zikir dan juga tafakkur, tazakkur dan juga tafakkur. Kena banyak tafakkur, mikir, tengok alam. Hebat Allah Subhanahu wa ta'ala cipta kepelbagaian daripada makhluk. Cicak dia tak boleh terbang, tak ada sayap, tapi makanan dia ibu terbang. Hebat Allah Subhanahu wa ta'ala cipta akan itik, hari ni netah, petang ni boleh berenang. Hebat Allah Subhanahu wa ta'ala cipta apa jua daripada ciptaan dia. Makanan masuk ke mulut kita dengan pelbagai nama, kemudian keluar daripada tubuh kita dengan satu nama. Makanan masuk ke mulut kita tadi dengan pelbagai warna, keluar pula dari perut kita tadi dengan satu nama. Hebat Allah Subhanahu wa ta'ala cipta. Dia kena kecek semua. Kecek berkenaan dengan kehebatan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, kata Imam Ghazali, takwa ni berapa dia? Wal khasyati lillahi azza wa jalla, iaitulah takut pada Allah. Khasyah ni bahasa Arab, bahasa kita takut. Di dalam bahasa Arab, takut ni ada dua istilah, satu khasyah, satu lagi khauf. Apa beza khauf dengan khasyah? Khauf takut tapi kita semakin jauh. Khasyah pula takut kita semakin hampir, semakin dekat. Tanda kita ni benar-benar takut pada Allah Ta'ala, kita semakin hampir dengan dia, kita semakin dekat dengan dia dengan cara ikhlas di dalam beribadat, dan kita memperbanyakkan ibadat di samping mengekalkan akan ketaatan kita pada Allah. Bukan kau lari. Takut betul, takut maya beda, itu tidak dipanggil orang takut. Semakin jauh bukanlah dikatakan seseorang itu takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat tuan-tuan beliau, belum pada kita pergi lebih jauh lagi masuk pada kitab kita ni, kita tengok satu kata-kata ulama. Kata-kata ni diucapkan oleh almarhum Tuan Guru Haji Saleh, Pondok Sik, Kedah.
Tahun 2014 dulu hamba bawa pelajar, pergi ziarah dia. Jadi belum pada balik tu kita minta nasihat, minta nasihat daripada tuan guru. Lalu kata tuan guru Haji Soleh, saya nak menyatakan kepada kalian 3 perkara. Yang pertama, carilah ilmu yang mana umat akhir zaman tidak berapa gemar kepadanya. Cari ilmu yang mana ilmu ni umat akhir zaman tak berapa gemar. Ilmu berapa tuan-tuan? Ilmu agama. Ilmu agama. Kerana ilmu-ilmu ni lah jalan untuk kita tadi kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan ilmu ni lah jalan untuk kita tadi meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan ilmu ni lah juga Allah Ta'ala jadikan asbab kita bukan hanya selamat di dunia sahaja, lebih-lebih lagi di akhirat. Umat akhir zaman ni tak apa minat dengan ilmu agama. Hatta termasuk ilmu fardu ain sekalipun mereka tidak peduli. Itu kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia kata umat akhir zaman ni pada pandangan saya pecah pada 4 bahagi. Pertama, Islamul Ismah, Islam hanya pada nama. Yang kedua, Islamun Nasabah, Islam pada sudut nasab keturunan. Yang ketiga, Islamul Munafiqah, Islam tapi di dalam hati tadi punya sifat munafik. Dan yang keempat, Islamul Haqiqah, Islam yang sebenar-benar Islam. Daripada 4 ni hok pakar, 3 lagi tak pakar kerja. Faham mana Islam pada nama tuan-tuan? Nama comel ambil sempena nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Tapi kalau tengok pada kepahaman dia tentang agama, dia tidak faham. Maksud agama tu sendiri pun tidak berapa lulus dah. Ni pesanan Syekh Tuan Guru Haji Soleh. Mula-mula sekali, carilah ilmu yang umat akhir zaman ni tak berapa minat, tak berapa nak cari. Ilmunya berapa? Ilmu agama. Yang kedua, kata dia, rancanglah kematian kita. Rancanglah cara kematian kita. Allah Ta'ala beri kepada kita ikhtiar. Di antara salah satu jalan ikhtiarnya untuk kita merancang cara mati. Kita nak mati lagu mana? Nak mati dalam ta'at ke? Nak mati dalam maksiat? Nak mati duduk tengah ibadat ke? Nak mati duduk tengah buat maksiat? Kalau sekiranya terdetik dalam hati kita tadi nak mati di dalam taat, maka lazimkan diri kita berada di dalam ketaatan. Cita-cita nak mati dalam sujud, tapi sembahyang beda, malah pula nak jumpa bila dengan sujud. Cita-cita nak mati tadi duduk tengah baca Quran, pas kita buat buta pun tak kenal. Cita-cita mati duduk tengah berzikir, tapi mulut tadi duduk karaoke. Cita-cita mati tadi duduk di dalam keadaan comel, tetapi perilaku kita bukan sinilah ni. Berada di dalam keadaan yang sebaliknya. Lagu mana kita tadi nak duduk di dalam perkara yang baik jika sekiranya kita tadi tidak melakukan kebaikan. Ada seorang tok guru di Fatani, yang mana tok guru ni dia minat perang burung. Mari ihtifal sambut ulang tahun 20 tahun pondok dia, seorang anak murid dia beri hadiah burung tiung. Beri hadiah burung tiung, hak pandai ucap Allahu Akbar. Burung tiung boleh kecek tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi tok guru ni tiap-tiap kali nak keluar daripada rumah dia, nak pergi masjid, nak pergi mengajar, dia tadi terpesona, tertarik dengan ucapan burung tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa kepada burung ni tak pandai ada nak kukuk. Berapa sahaja yang melintasi dia, lagu mana duduk keadaan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu ketika duduk tengah tok guru tadi melihat duk main dengan burung saat ni. Mari kucing repih tekak mapuh. Belum pada mapuh tadi, keluar daripada mulut burung ni kukuk sebagaimana asal. Tak keluar perkataan Allahu Akbar. Siapa kepada mapuh burung saat ni. Jadi tu guru saat ni, baba saat ni, apabila tengok burung tadi mapuh, jeritlah dia, menangis. Dalam keadaan dia duduk menangis tadi, anak murid hak beri hadiah tadi mari berjumpa dia. Dia kata, tak sedap sedih lah baba, tak sedap sedih lah tok guru. Saya akan cari burung lain beri hadiah kepada tok guru pula. Redalah kita dengan kematian. Jawabnya tok guru saat ni, hei anak murid aku,
Aku menangis ni bukan kerana burung ni hilang, burung ni mati, dok. Tapi aku menangis kerana aku terkenang. Sepanjang aku mengenali burung ni, sepanjang dia duduk dengan aku ni, ucapan yang sering keluar daripada mulut dia hanyalah perkataan Allahu Akbar. Tapi saat dia nak mati, tak keluar hak tu. Keluar hak sebagaimana dia duk kuku. Aku bimbang pada diri aku. Aku terkadang ni kecek, jatuh kau ngupak kau orang. Terkadang aku ni berkecek, jatuh kau fitnah kau orang. Terkadang aku kecek ni benda yang sia-sia. Terkadang aku kecek ni benda yang boleh melarakan. Terkadang aku kecek ni hanyalah nak buat lawak semata-mata nak suruh orang suka. Terkadang aku kecek ni menyupuh seranah caci maki orang. Tapi hajat di hatiku nak mati dalam keadaan kalimah la ilaha illallah. Aku sangat-sangat takut pada Allah. Nah, nak royak katanya bimbang. Nak bimbang lagu mana? Burung tadi dia tidak duk ngupak ke orang, tidak duk caci maki orang, tidak duk supuh seranah ke orang. Tapi yang keluar saat dia nak mati kalimah Allahu Akbar, hak yang sering dia sebut tadi tak keluar. Bagaimanakah pula kata Tok Guru tersebut berkenaan dengan keadaan aku apabila aku tadi nak mati. Maka faedah ataupun kita kata pengajaran daripada cerita hak yang berlaku pada Tok Guru saat ni, lagu mana kita nak mati, maka rancanglah kehidupan kita loni lagi. Nak mati di dalam iman, maka perteguhkan iman. Nak mati dalam keadaan sujud, maka lazimkan kita tadi berada di dalam sujud semaya. Nak mati di dalam masjid, maka lazimkan kita ni sering berjemaah di masjid. Yang ketiga kata Tuan Guru Haji Saleh Sik, ketahuilah sonya kehidupan dunia ni adalah gambaran bagi kehidupan akhirat. Kehidupan kita dunia ni gambaran kehidupan kita di akhirat. Bukanlah dikatakan duk atas dunia ni wak padi, akhirat esok wak padi. Bukan maksud kata dia ni duduk di atas dunia ni kerja rumah batu, akhirat esok kerja rumah batu. Maksud dia hanya kalau dunia ni kita rapat hampir dengan Allah, akhirat esok Allah Ta'ala dengan kita pun lagu tu juga. Kalau dunia ni kita rindu, kita sayang, kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirat esok pun lagu tu juga. Kalau dunia ni kita padu pada perintah-perintah Allah Ta'ala, akhirat esok Allah Ta'ala juga padu pada kita sekalian. Benar kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, dia kata maqamuk haitsu aqamak. Maqamuk, kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, haitsu aqamak, diukur bagaimanakah kedudukan Allah Subhanahu wa taala di sisimu. Kita nak tengok kedudukan kita di sisi Allah, cara nak ukur, tengok kedudukan Allah Ta'ala di sisi kita. Kalau kita ni dalam kehidupan sehari-hari tadi banyak ingat pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dengan kita pun lagu tu juga. Kalau kita hidup ni tak peduli kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dengan kita pun lagu tu juga. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda Allah Ta'ala tak peduli kepada seseorang hamba, lagu manakah caranya? Ishtighaluhu bima la ya'nihi, Allah Ta'ala akan menyibukkan hamba tersebut dengan sesuatu yang tak ada kaitan dengan dirinya. Maksudnya kita akan sibuk dengan benda-benda yang tidak menguntungkan akhirat kita. Sibuk duk tengok Facebook, sibuk duk buat ke kedai kopi, sibuk duk kecek bak dunia, sibuk duk main begitu main begini. Habis macam-macam. Sibuk duk tanya papai haji, sibuk duk kacuh daun teruk. Bukan hamba kata tak boleh nak main. Boleh main, tapi biarlah benda tadi hanya sekadar kita kata nak menghilangkan puas sementara. Tapi kalau main 24 jam duk cara kau belak TikTok, 24 jam duk cara kau tengok WhatsApp, kau baca dah pergi baca balik, maka ni sebagai tanda. Waktu kita 24 jam tolak 8 jam waktu tidur, ada lagi 16 jam. 16 jam ni tak ada pun daripada benda-benda yang mendatangkan manfaat bagi diri kita di akhirat. Tu sebagai tanda kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak peduli kepada kita. Nah, dia boleh muhasabah tuan-tuan. Merayat ni diri hamba hak sebenarnya. Nah, sama-sama kita muhasabah. Tengok bagaimanakah kedudukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sisi kita. Nak tengok ke mana? Nak tengoklah apakah kita tadi sentiasa berdampingan dengan dia dengan cara kita meningkatkan ibadat, di samping kita juga menjaga akan kualiti ibadat tersebut, ataupun banyak daripada perkara-perkara yang lalai. Ramai mana orang mati tadi dalam keadaan jauh daripada Allah. Nah, duk tengah maksiat mati, duk tengah menghiasi hobi-hobi mereka. Nah, pukul bola goh, bola tak ada siapa, mati. Duk tengah karaoke, nah, mari telekat lagu tekuk, mati. Lepas pada main bola, duk main bola aku misalnya kata, semua daripada perkara-perkara yang menghiasi hobi. Tambah pula kalau mati tadi dalam keadaan lalai, mati tadi di luar daripada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita boleh nampak sendirilah. Nah, ni kata dia gambaran akhirat sesok adalah berdasarkan kepada kehidupan dunia kamu. Kalau dunia ni kita banyak ingat pada Allah, akhirat pun lagu tu juga. Kalau dunia ni kita padu, kita cakna pada Nabi SAW, maka di akhirat pun lagu tu juga. Nah, tu muqaddimah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita masuk pada kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kita telah mengetahui akan hukum daripada membaca bismillah, nah, membaca basmalah, ataupun disebut juga sebagai tasmiyatul kitab. Nah, kelebihan dia teramat-amat banyak sekali. Kelebihan daripada bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ibrahim Al-Bajuri dia menyebut di dalam kitab dia Hasyiah. Syekh Ibrahim Al-Bajuri pada mensyarahkan kitab Abul Qasim Al-Ghazi, dia kata lagu mana? Apa yang terhimpun di dalam kitab-kitab dan suhuf-suhuf yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makna dan maksudnya berada di dalam Al-Quran yang 30 juzuk. Nah, Al-Quran 30 juzuk bersamaan dengan 114 surah. Nah, ayat pula berbeza pada cara pengiraan ulama. Al-Imam Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, nah, Sayyidina Ibn Abbas sahabat Nabi, dia kira ayat Quran ni sebanyak 6,960 ayat. Nah, mari pula ahli Kufah, Quran yang kita duk baca ni ada di tepi-tepi kita belakang ni. Ni cara pengiraan ahli Kufah. Ayat Al-Quran mengandungi 6,236 ayat. Kiraan ahli Madinah pula 6,914 ayat. Adakah hak kira 6,960 ayat sebagaimana Abdullah Ibn Abbas tu ayat ni terlebih? Apakah pula ahli Kufah kira 6,236 tak ada ayat ni kurang? Nah, baik. Jawapan dia sebagaimana disebut oleh ulama, Al-Quran yang Allah Ta'ala buat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berubah, bermula dengan ba bismillahirrahmanirrahim dan berakhir dengan sin minal jinnati wan nas. Cuma bezanya cara susun ayat. Contoh di dalam surah Al-Fatihah. Nah, riwayat Hafsin Al-Imam Asim. Nah, riwayat Hafsin daripada Imam Asim hak kita duk baca ni tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin, dua ayat. Sampai kepada waladdallin, 7 ayat. Berbeza dengan qiraat ahli Madinah. Nah, daripada Imam Warash, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, dia kira baru seayat situ. Nah, baru seayat. Tapi Fatihah dia tu 7 ayat juga. Mana hak pak dia pecahkan daripada ayat sana? Nah, Siratal ladzina an'amta alaihim, situ ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, barulah masuk pada ayat ke-7. Cara meletakkan orang ni, pendapat dia sini tepat berhenti, tepat wakaf, dikira satu ayat. Mari orang lain pula, ulama lain pula, sini pula tepat berhenti, dikira baru satu ayat tepat wakaf. Nah, tu saja berbeza. Sama ada daripada segi huruf, sama ada daripada
Tak, segi surah semuanya sama berlaku. Apa yang terkandung di dalam 30 juzuk Al-Quran, kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, makna dan maksudnya berada pada umul kitab, iaitulah surah Al-Fatihah, ia 7 ayat. Besar atau besar surah Al-Fatihah ni tuan-tuan, siapa kau digelar sebagai umul kitab, muk bagi segala ayat-ayat ataupun surah-surah di dalam Al-Quran. Nah, dan daripada anugerah Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara direct pada malam Isra' Mi'raj, hak antara daripada benda besar, hak paling besar 3 perkara, salah satunya Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang, iaitulah surah Fatihah. Nah, malam Isra' Mi'raj, hak Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita tanpa perantaraan malaikat, semaya hak kita duk buat ni 5 waktu. Yang keduanya surah Al-Fatihah yang disebut sebagai Sab'ul Masani. Dan yang ketiga, iaitulah pengiktirafan kita daripada umat Nabi Muhammad ni adalah sebaik-baik daripada umat manusia yang Allah Ta'ala pernah wujudkan di atas permukaan bumi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, kamu sekalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaira ummah, adalah sebaik-baik ummah, ukhrijat linnas, yang pernah dikeluarkan oleh manusia, oleh Allah Ta'ala terhadap manusia-manusia. Nak banding kita dengan umat Nabi Nuh, nak banding kita dengan Nabi Musa, nak banding kita dengan umat Nabi Ibrahim, kita adalah sebaik-baik ummah. Tetapi nak jadi sebaik-baik ummah, Allah Ta'ala tak syarat. Ta'muruna bil ma'ruf, syarat yang pertama, sama-sama kita tadi mengajak ke arah kebaikan, menegakkan akan kebaikan. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, kamu juga mencegah akan segala kemungkaran. Sama-sama kita tegah perkara-perkara mungkar. Wa tu'minuna billah, dan yang ketiga pula adalah kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengaku, kita berasa dan kita mengatakan kita ni sebaik-baik ummah, biar ada 3 syarat yang Allah Ta'ala sebut saat ni. Amar ma'ruf, yang kedua nahi munkar, yang ketiga iman yang teguh pada Allah. Baik, apa yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah yang disebut sebagai Sab'ul Masani? Kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, sebagaimana dipetik daripada kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, berada pada ayat yang pertama, iaitulah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalimah ayat, bukan kalimah, huruf Bismillahirrahmanirrahim ni ada 19 huruf. Dan apa yang terkandung di dalam 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim berada pada huruf ba, kata Sayyidina Ali. Nah, apa makna ba? Bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Di dalam hadis kursi Allah Ta'ala berkata sedemikian. Bi, pada diriku, kata Allah, makana, apa yang telah aku adakan, apa yang telah aku ciptakan. Wabi, dan padaku juga, kata Allah, yakunu ma yakunu, apa yang sedang aku cipta dan apa yang akan aku cipta. Nah, kesimpulannya berapa sekarang hak telah ada dulu, ataupun benda hak yang kita tahu kau tak tahu, kau mari mana berlaku? Mari pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah juga benda hak sedang berlaku dan benda akan berlaku, mari mana berlaku? Mari juga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala berlaku. Antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi Subhanahu wa ta'ala. Rukun iman yang keenam, iaitulah beriman kepada qada qadar, segala ketentuan dan segala hukum yang telah diputuskan oleh Allah. Khairihi, sama ada daripada kebaikan ke, wa syarrihi, ataupun daripada keburukan ke, minallahi ta'ala, hakikatnya semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala berlaku. Ini besar Bismillahirrahmanirrahim, duduk pada titik ba. Nah, daripada huruf ba sebuti maksud bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Nah, dan daripada kelebihan Bismillahirrahmanirrahim ni banyaklah. Antaranya disebut dalam kitab Pati Rahsia, sesiapa yang sekiranya diri dia tadi ingin dibebaskan daripada segala perkara-perkara yang berbahaya, seumpama rumah terbakar, ataupun kecurian, ataupun mati mengejut, ataupun sakit angin ahmar, disebut dalam kitab sana. Maka hendaklah dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
di antara caranya dengan melazimkan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 41 kali sebelum daripada dia tidur. Nak jaga kita kata diri kita takut terkena penyakit strok, angin ahma ataupun mana-mana penyakit yang berat. Nak jaga diri kita tadi takut mati dalam keadaan mengejut, mati dalam tidur kau, mati aksiden kau. Nak jaga harta kita takut kena curi, takut terbakar. Nak jaga ahli keluarga kita takut kerasukan kau ataupun takutnya dicolek kau. Maka berapa yang dinyatakan oleh ulama sani? Perbanyakkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Paling-paling tidak 41 kali sebelum daripada kita tidur malam. Ni yang petik daripada kitab Pati Rahsia. Kitab jawi kita. Begitulah juga di antara kelebihan daripada membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu ingin bermusafir ataupun keluar daripada rumah nak menuju kepada sesuatu destinasi, ingin dibabaskan daripada segala perkara yang berbahaya seperti kemalangan ataupun pertumpahan darah ataupun seumpama dengannya, kata dia, maka hendaklah membaca selain daripada minta pada Allah Ta'ala, maka tawassul ataupun kita menggunakan perkataan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ambil keberkatan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan. Baca sebanyak mana? 21 kali. Nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi Johor, nak pergi Pahang, nak pergi buat umrah, nak pergi buat haji. Belum daripada kita turun naik kereta ataupun duduk atas kereta dah ke ataupun duduk atas motor dah ke. Perbanyakkan baca Bismillahirrahmanirrahim sekurang-kurangnya 21 kali. Insya-Allah mujarrab. Insya-Allah mujarrab. Habis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ada juga orang terjemah segala puji bagi Allah Ta'ala yang mentarbiah seluruh alam. Kedua-dua maknanya adalah membawa arti yang sama. Tarbiah sini menjadikan, mengekalkan, mentiadakan, menyusun dan juga segala-gala yang berkaitan dengan keperluan dan juga kehendak makhluk. Itu nisbah pada kata tarbiah. Berapa sahaja daripada benda yang berkaitan dengan kehidupan ni Allah Ta'ala beri belaka. Bahkan cukup daripada aturan Allah. Tengok comel Allah Ta'ala cipta makhluk. Ada hak kaya, ada hak miskin, ada hak mulia, ada hak hina. Ada yang kita kata cerdik, ada yang kurang cerdik. Cukup lekat. Kalau takdir manusia ni kaya belaka, tuan-tuan. Kaya belaka, maka tak ada lah tenaga kerja. Tak ada salah tenaga kerja. Kita kerja ni untuk apa? Untuk cari duit. Dah pitih banyak dah, nak kerja buat apa lagi? Ataupun takdir kita kata kerja buat ni serupa belaka, petani belaka. Pas makan nasi. Siapa dia nak bawa mesin padi, siapa dia kita kata nak bawa kereta gala, siapa dia nak kerja pom minyak, siapa dia nak pergi ambil minyak tengah laut tu. Tapi nak bayarnya antara kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada banyak-banyak kesempurnaan kehebatan dia, iaitulah tarbiyah. Dia susun tadi cukup-cukup sempurna. Dia susun tadi cukup-cukup sempurna sebagaimana hak yang kita lihat sekarang. Dan alhamdulillah ni juga dia ada hukum. Alhamdulillah terkadang wajib dibaca. Bila wajib dibaca? Pada 3 keadaan. Alhamdulillah wajib dibaca pertamanya apabila dinazarkan. Seseorang ni nazar nak baca Alhamdulillahirabbil alamin sebanyak 10 kali. Maka wajib bagi diri dia kena laksanakan apa yang dia nazar. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin wajib dibaca bila? Ketika mana di dalam solat. Kerana Alhamdulillahirabbil alamin ini satu potong daripada surah Al-Fatihah, dan Al-Fatihah adalah rukun daripada rukun sembahyang hak 13. Dan yang ketiga, wajib membaca Alhamdulillah ni bila? Iaitulah ketika mana bagi khatib yang sedang membaca khutbah di atas mimbar. Alhamdulillah kan rukun untuk khatib naik hari Jumaat ni. Tak baca Bismillahirrahmanirrahim tak apa, tapi wajib dia kena baca Alhamdulillah ataupun Innal hamdalillah. Tak kira lah, asalkan ada perkataan Alhamdulillah.
Kalau dia tidak sebut perkataan tersebut ketika mana membaca khutbah Jumaat, maka pada waktu tu tidak sahlah khutbahnya. Apabila tidak sah khutbahnya, tidak sahlah Jumaatnya. Nah, alhamdulillah terkadang hukumnya sunat. Bila sunat? Apabila selesai melakukan sesuatu perkara yang baik-baik. Lepas pada makan, alhamdulillah. Lepas pada minum, alhamdulillah. Lepas pada melakukan perkara-perkara hijau buat, cari nafkah ataupun lega ke, nah, lepas pada semaya ke, alhamdulillah. Nah, tengok ulama dia susun hak sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beri salam lepas semaya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Gapo dia hak perlu mula-mula tubik daripada mulut kita. Nah, Al-Imam Abdullah Al-Qashashi dia susunnya sebagaimana wirid hak kita duk baca tiap-tiap lepas semaya tu tuan-tuan. Nah, belum daripada kita istighfar astaghfirullahalazim ni, dia ada dua perkataan. Nah, dua zikir hak yang mana tak dapat tidak sayugianya kita kena baca. Nah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut, tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut, tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Nah, aku serah diri aku kepada Al-Hayy yang maha hidup, iaitulah Allah Ta'ala. La yamut, yang mana dia tidak mati sekali-kali, tidak akan binasa, tidak akan musnah sekali-kali. Nah, kemudian baru kita baca pula alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun. Alhamdulillahilladzi wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Nah, ayat yang terakhir di dalam surah Al-Isra. Kalau ambil wa qul alhamdulillah pun tak apa, ataupun kita ambil alhamdulillah selalu pun tak apa. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lam yattakhidh walada, yang mana dia ni sekali-kali tidak mengambil akan anak, tak ada anak. Walam yakul lahu syarikun, dan tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa taala sekutu. Nah, maksudnya kita kata belum daripada kita istighfar, kemudian selesai daripada baca hak tu, barulah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nuraya kata besarnya kalimah hamdalah ataupun kalimah alhamdulillah. Dan yang ketiga, terkadang alhamdulillah ni makruh kita baca. Bila makruh? Jika sekiranya kita membaca setelah selesai daripada melakukan perkara-perkara yang kotor. Lepas pada basuh berak kita pun baca alhamdulillah. Maka dihukum oleh ulama sebagai perkara yang makruh. Dan terkadang membaca alhamdulillah ni jatuh pada haram apabila kita tadi membacanya setelah daripada selesai melakukan perkara-perkara yang haram. Kalau niat nak pula istihza, nak mempermain, maka pada waktu tu jatuhlah akidah sebagai orang Islam. Lepas pada minum arak dawa, alhamdulillah contohnya. Lepas pada curi, alhamdulillah. Lepas pada berzina, alhamdulillah dia ucap. Kalau dasar istihza, nak mempermainkan, maka hukum jatuh pada kufur. Kalau niat, kalau dia buat dalam keadaan jahil, maka hukumnya jatuh pada haram. Dan alhamdulillah terkadangnya menjadi harus kita sebut. Bila menjadi harus? Apabila dikatakan di dalam keadaan kita tadi tidak sedar. Telatah ko ataupun mari di dalam mimpi, ucap alhamdulillah. Bermakna nisbah pada ayat Quran itu, mana-mana sahaja daripada ayat Al-Quran terpecah hukum kepada 5 bahagi. Kemudian ba'atsar rusula li bayani syara'iddin, insya-Allah kita akan sambung pada waktu yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang cacat, yang hina, yang salah lagi celah adalah kelemahan diri hamba sendiri, terkasar bahasa, tersalah kata, termakan masa, minta maaf banyak-banyak. Wallahu